Kita selalu fikir sains ni satu benda yang sempurna kan? Objektif, logik, tak ada cacat cela. Tapi macam mana kalau saya cakap di sebalik jubah makmal dan data yang rumit tu ada minda manusia yang sama je macam kita semua, yang cenderung buat silap. Hari ni kita akan selongkar satu sudut yang jarang orang nampak dalam proses saintifik, macam mana otak kita sendiri boleh jadi penghalang terbesar dalam kita nak cari kebenaran. Jadi, persoalan utamanya, adakah saintis dengan segala latihan dan kaedah canggih mereka betul-betul kebal daripada kesilapan manusia biasa? Jawapannya, bukan setakat tidak. Malah, ia mendedahkan satu kelemahan yang tersembunyi betul-betul di tengah-tengah dunia sains itu sendiri. Jadi, bersedialah untuk persoalkan semua yang anda rasa anda tahu selama ni. Okey, cuba tengok ni. Sebelah kiri tu mitosnya. Saintis macam robot yang sempurna diprogramkan hanya dengan logik. Tapi realitinya ada kat sebelah kanan. Seorang manusia biasa yang kompleks dengan fikiran yang dipengaruhi emosi, gerak hati dan bias. Perjalanan sains ni bukanlah satu garisan lurus yang cantik, tapi satu proses yang berserabut dan sentiasa membetulkan kesilapan sendiri. Baiklah, ini dia plan perjalanan kita untuk kupasan kali ni. Mula-mula, kita akan runtuhkan mitos saintis yang serba sempurna tu. Lepas tu, kita akan cuba faham macam mana jalan pintas dalam otak kita boleh kelirukan kita. Kemudian, kita akan berdepan dengan 3 penjahat utama dalam dunia bias. Kita akan tengok apa jadi bila sains tersasar. Tapi, jangan risau, kita akan habiskan dengan satu nota positif macam mana sains ada kuasa yang hebat untuk pulihkan dirinya sendiri. Jom kita mulakan dengan bahagian pertama, mitos saintis objektif. Ini bukan sekadar idea lapuk tau. Ia satu idea yang agak bahaya sebab ia sembunyikan satu hakikat penting. Otak yang buat kajian sains tu adalah otak yang sama yang berevolusi untuk kita terus hidup, bukannya untuk mencari kebenaran objektif semata-mata. Jom kita tengok kenapa. Jadi, apa sebenarnya bias kognitif ni? Senang cerita, bayangkan otak kita ni macam Waze atau Google Maps. Selalunya, ia akan guna jalan pintas untuk bawa kita ke destinasi dengan cepat. Tapi kadang-kadang, jalan pintas tu bawa kita ke jalan mati atau pusing-pusing kat tempat sama. Dalam sains, jalan pintas macam ni boleh memesongkan seluruh peta pengetahuan kita. Ini bukan kelemahan peribadi, ia memang setting asal otak kita. Sekarang, jom kita tengok macam mana perangkap minda ni boleh wujud di setiap pelusuk makmal. Dari saat idea pertama tercetus, sehinggalah ia jadi tajuk berita utama. Bias ni, dia macam pencuri senyap. Dia boleh menyelinap masuk masa kita baru nak bentuk hipotesis, bisikkan idea-idea yang kita nak percaya. Dia boleh cemari cara kita kumpul data, buat kita tanpa sedar pilih data yang nampak cantik dan abaikan yang lain. Dia putar belik tafsiran kita, pengaruhi apa yang kita pilih untuk terbitkan dan boleh jadi racun dalam proses penilaian oleh saintis lain. Setiap langkah dalam proses saintifik tu ada potensi perangkap. Sebenarnya ada berpuluh-puluh jenis bias kognitif, tapi ada 3 ni boleh dikatakan gergasi yang sentiasa menghantui dunia penyelidikan. Jom kita kenal dengan mereka supaya kita boleh belajar cara nak lawan balik. Yang pertama ialah raja segala bias, bias pengesahan. Cuba fikirkan carian Google anda yang terakhir. Adakah anda cari bukti kopi baik untuk kesihatan atau anda cari kesan baik dan buruk kopi? Kebanyakan kita akan cari pengesahan. Saintis pun dengan pertaruhan yang lebih tinggi buat benda yang sama, selalunya tanpa sedar pun. Contoh paling klasik ialah eksperimen oil drop oleh Robert Millikan yang menang hadiah Nobel. Sebenarnya, pengiraan dia untuk cas elektron tu ada lari sikit, tapi sebab reputasi dia hebat sangat, saintis-saintis generasi seterusnya, bila dapat keputusan yang berbeza, diorang anggap alat eksperimen mereka yang rosak. Jadi, tanpa sedar, diorang buang data yang nampak salah sampai keputusan mereka hampir-hampir sama dengan nombor Millikan yang dihormati tu. Itulah dia betapa kuatnya tarikan bias pengesahan ni. Seterusnya, bias penerbitan atau nama lainnya, masalah laci fail. Bayangkan seorang saintis ada satu laci fail. Kajian yang hasilnya menarik, positif, gempak akan diletakkan atas meja untuk diterbitkan. Tapi, kajian yang hasilnya negatif atau tak tunjukkan apa-apa kesan selalunya akan disimpan dalam laci tu. Terus senyap, tersembunyi dari pandangan dunia.
Ini bukan sekadar carta biasa. Ini adalah isu kesihatan awam. Tengok data ujian antidepresan ni. 97% ujian yang tunjukkan ubat tu berkesan diterbitkan. Tapi tengok ni, bila ujian tunjuk ubat tu tak berkesan, hampir 2/3 daripadanya hilang. Masuk dalam laci fail tadi, tak pernah dilihat oleh doktor atau pesakit. Ini bukan sekadar gambaran yang herot. Ia satu gambaran yang sangat bahaya, di mana ubat nampak jauh lebih berkesan daripada realiti sebenar. Dan benda ni ada akibat yang serius dalam dunia nyata. Skandal laci fail ni jadi begitu teruk sampai memaksa badan-badan berkuasa macam FDA untuk masuk campur. Diorang sedar yang keputusan perubatan yang kritikal sedang dibuat berdasarkan hanya sebahagian kecil daripada bukti yang ada. Doktor terpaksa bagi ubat tanpa tahu cerita penuh. Dan akhirnya, penjahat ketiga, bias penajaan. Ini tak semestinya pasal penipuan terang-terangan. Ia lebih kepada tekanan yang halus tapi berterusan untuk dapatkan hasil yang akan gembirakan orang yang keluarkan duit. Ia boleh pengaruhi cara soalan kajian dibina, cara subjek dipilih dan cara data dianalisis. Semuanya untuk memihak kepada penaja. Cuba tengok nombor-nombor ni. Ia menceritakan segalanya. Bila industri farmasetikal yang biayai kajian ubat tu secara ajaib nampak 50% lebih berkesan. Dan tengok perbezaan yang amat ketara untuk statin. Bila industri yang bayar 66 hingga 79% kajian akan beri hasil yang positif, bila dibiayai secara bebas cuma 10 hingga 13%. Jauh betul bezanya kan? Sekali lagi, ini tak bermakna ada penipuan data, tapi ia tunjukkan macam mana duit boleh secara halus membentuk hasil penyelidikan. Jadi, kenapa semua ni penting? Sebab bias-bias ni bukan sekadar isu akademik. Ia ada kesan yang sangat nyata dan meluas dalam kehidupan kita seharian. Akibatnya memang membimbangkan. Kita sedang hadapi krisis replikasi di mana asas-asas dalam bidang macam psikologi sosial goyah sebab kajian-kajian klasik tak dapat diulang dengan hasil yang sama. Bayangkan bina rumah atas tapak yang tak stabil. Kertas kajian ditalik balik, memalukan penyelidik dan hakis kepercayaan orang ramai. Dan yang paling menakutkan, dasar awam yang libatkan berjuta-juta nyawa boleh jadi dibina atas sains yang cacat. Tapi ini bukan cerita yang suram semata-mata, sebab keindahan sains bukanlah pada kesempurnaan saintis, tapi pada prosesnya. Sains ada sistem imun yang terbina dalam. Ia mungkin dijangkiti bias, tapi ia ada mekanisme untuk kesan, neutralkan dan akhirnya bina antibodi untuk lawan kesilapan. Inilah rahsianya kaedah saintifik tu sendiri tak anggap manusia ni objektif. Ia dah sedia maklum yang kita ni tak sempurna. Seluruh struktur sains daripada semakan rakan sebaya sampailah replikasi dibina atas premis yang penyelidik individu akan buat silap. Jadi proses tu sendiri direka untuk tangkap kesilapan-kesilapan tersebut. Dan ini adalah antara antibodi yang paling kuat. Pradaftar, ia macam ikat tangan saintis, halang mereka dari pilih-pilih data. Ia macam umumkan destinasi sebelum mulakan perjalanan. Data terbuka pula membolehkan sesiapa sahaja di dunia untuk semak kerja anda, jadi tak ada tempat nak sorok. Replikasi adalah ujian paling penting. Adakah penemuan anda ni betul-betul benar atau sekadar nasib baik? Dan analisis meta, ia gabungkan semua kajian. Jadi mana-mana hasil yang berat sebelah akan tenggelam dalam lautan data yang lebih besar. Jadi, apa yang kita perlu bawa pulang dari perbincangan ni? Pertama, saintis adalah manusia. Titik. Mereka tertakluk pada bias yang sama macam kita semua. Kedua, bias-bias utama ni memang wujud dan boleh herutkan rekod saintifik. Tapi yang ketiga dan paling penting, proses saintifik itu sendiri direka untuk betulkan diri dari masa ke semasa. Jadi, jangan percaya pada seorang saintis atau satu kajian saja. Percayalah pada proses yang perlahan, teliti dan sentiasa membetulkan diri, yang akhirnya akan bawa kita lebih dekat kepada kebenaran. Jadi, lain kali anda baca tajuk berita yang gempak, penemuan saintifik terobosan, berhenti sekejap. Daripada terus tanya, betul ke ni? Cuba tanya, siapa yang bayar untuk kajian ni? Ada tak kajian lain yang setuju? Dan apa yang kajian ni tak ceritakan? Menjadi pengguna sains yang bijak bukan tentang tahu semua jawapan, tapi tentang bertanya soalan yang betul.